Hmm. Enak, enak. Hmm. Assalamualaikum and hai korang. Lama kan tak tengok konten baru. Rindu kan? Setelah 5 tahun ya. Setelah 5 tahun tak update konten baru. Anak pun dah bertambah lagi 2 orang Jadi aku fikir inilah masanya. Dah tiba masanya kita kembali ke dunia YouTube ni ya tuan-tuan. Tapi minta maaf lah ya. Tak ada konten baking hari ni. Hari ni konten kita buat chicken pie. Percayalah chicken pie ni memang sedap. Sedap gila. Jadi resepi dia macam biasa korang cari dah dekat bawah dekat description box tu. Aku dah tulis siap-siap, pandai-pandai baca. Kalau tak nak baca kau tengok video ni. Tapi kalau tengok video ni tak ada dia punya berapa beratnya, berapa kilo macam tu. Jadi sebelum kita buat apa-apa, yang pertama sekali kita rebus dulu kentang ni. Kentang tu kau potong dadu lah, kau jangan cincang pula halus. Sekarang dia jadi mashed potato. Kita nak kentang yang ada texture, yang berpetak-petak gitu. Kau jangan tanyalah aku berapa lama nak rebus kentang ni. Kau agak-agak je lah, rasa-rasa dah empuk tu settle lah. Sementara tunggu kentang tu tengah direbus, kita potong dulu ayam ni. Sama juga, potong petak-petak juga. Lepas kau potong petak-petak tu, kau letak ke tepi. Kita buat benda lain pula. Kita hidup kena multitasking. Kau ambil bawang Holland. Kalau pakai bawang besar biasa tu tak boleh, dia macam berair sikit. Kita kena pakai bawang Holland juga. Kau kopek lah dulu. Takkan pula kita nak masak dengan kulit-kulit dia sekali kan. Bawang Holland ni aku kena pakai 200 gram. Tapi aku malas nak timbang. Aku agak-agak je lah. Kalau saiz comel macam ni 2 biji lah dia. Kalau kau bahagi 2, tak boleh bahagi 2. Kau kena pakai juga, ikut juga yang ada haka, boleh tak? Betul tu, senang cerita. Kau ikut je lah, tak payahlah nak tukar-tukar resepinya kan. Kalau kau nak agak-agak tak jadi, kau jangan tanya aku bawang ni kau potong juga petak-petak. Ikutlah macam mana gaya pun janji dia jadi petak-petak ya. Lepas tu cendawan tu kau belilah yang dalam tin tu kan, senang. Kau tahu tak, cendawan ni aku kirim kat laki aku beli. Beli cendawan dalam tin tu Kau tahu laki aku beli apa? Dia belinya mushroom yang Prego tu, yang warna purple tu. Itu nak masak spaghetti carbonara alah, dah kena pergi kedai beli lagi. Jadi makna katanya besok lusa ni bolehlah masak spaghetti carbonara untuk anak-anak kan. Seronoklah dia orang. Yang sebenarnya kentang tu tak siap masak lagi, tapi aku dah tak boleh sabar. Jomlah kita start masak dia punya inti dia. Apa lagi, hidupkanlah kuali kau. Masukkan buttercup ni. Kita cairkan dulu buttercup tu. Lepas buttercup tu dah cair, kau masukkan bawang yang kau potong petak-petak tadi. Kita tumis dulu bawang ni. Tumis tu, janganlah tumis sekejap-sekejap. Kita tumis lah, bagi dia garing-garing sikit. Selalu kita dengar orang kata tumis sampai naik bau kan. Aku tak suka sampai naik bau. Aku kalau boleh dia nak coklat-coklat sikit. Itu yang sedap tu, kau tahu tak? Aku tak tahulah kau nampak ke tak bawang tu tadi coklat-coklat ke tidak kan. Tapi lepas dah coklat tu kau masukkan bawang ayam. Kau tumis sekejap. Ayam tu dah masak sikit, kau masukkan ni topong pula. Lepas tu ni sebut perasa Maggi. Aku tak pakai garam dalam resepi ni ya. Masuk sebut perasa Maggi je. Lepas sebut perasa Maggi, gula pula. Gula ni kalau kau rasa kau tak boleh makan gula langsung dalam hidup kau abaikan. Tapi dalam resepi aku ni ada gula ya. Tak adalah manis sangat. Nanti kau dah siap masak, kau terai lah rasa. Lepas tu segelas sekali kau masukkan mushroom yang kau potong petak-petak tadi. Gaul. Lepas tu bila dah kering sikit, kau tambahkan air. Dia macam kehidupan sikit. Dah kering kau basahkan. Dah basah kau keringkan balik. Kau gaul. Kau nak kena masukkan ni whipping cream. Kalau tak ada whipping cream, kau boleh pakai cooking cream. Tapi aku suka whipping cream lagi. Dia sebenarnya nak pakai 100 ml. Tapi satu kotak ni kan 200 ml. Jadi aku bahagi dah 2 agak-agak je. Lepas tu kau ambil kentang kau tadi tu, kau tapiskan, kau masukkan ke dalam tu. Gaul lagi sampai merata. Kau tengok macam dah okey dah meresap semua. Apa lagi kau rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila weh, sedap. Aku yakin kalau kau ikut bulat-bulat resepi aku, kau tak payah adjust dah. Tapi kalau kau jenis cerewet sangat, kau adjust lah, ikutlah tekak kau macam mana kan. Dah siap.
Inti ni kau letak ke tepi, kau kemas dulu dapur kau sebab kita nak buat dia punya pastry pula. Dapur aku ni sekarang kan kera je. Kena kemas dulu sebelum kau nak buat sesuatu yang baru. Kalau tidak, serabut macam kapal pecah nanti karang. Aku langsung tak masak, aku tinggalkan semua ni karang. Okey, yang buat pastry ni memang kena ditimbang ni. Sebab buat pastry ni dia sama macam kita baking, buat kek, buat kuih. Kalau kau tak ikut ukuran dia yang betul-betul mengikut saintifiknya, dia takkan jadi. Jadi belilah penimbang. Penimbang sekarang murah RM10 pun dapat kan. Kau ikut je resepi kat bawah. Kau tengok ni tepung gandum, tepung self-raising. Lepas tu butter yang putih-putih ni apa ni? Shortening dengan cream well tak sama ya anak-anak. Kita satukan mereka di dalam satu mangkuk besar. Ini gula icing ya, gula icing. Aku habis pula gula icing. Aku blend je lah gula caster tu. Jadilah di gula icing kan. Pandai-pandai lah kau hidup. Lepas tu kau cuci tangan kau bersih-bersih. Kita nak menguli. Kau uli sampai dia bersatu bersamanya. Kalau kau nak pakai sarung tangan, kau pakailah. Aku ni masak untuk diri sendiri, tidaklah aku pakai sarung tangan kan. Lepas tu kau ambil telur 2 biji. Lepas tu susu full cream. Susu full cream ni kena pakai 2 sudu makan. Tapi aku agak-agak juga. Apa benda kau ni nak? Kau kata kat orang kena ikut saintifik, tapi kau main agak-agak boleh. Aku lain. Aku dah lah biasa buat, dah lama buat benda ni. Jadi aku pandai lah nak tengok ukur pakai mata. Kan korang tak ikut, korang tak jadi. Macam mana aku nak tahu? Aku bukannya buat sama-sama kat dapur korang tu. Okay, dalam dunia pastry ni, depan kau nguli-nguli dah tumbuk-tumbuk dia tu, kau kena bagi dia rehat. Dalam video ni aku tak tunjuk lah dia rehat 10 minit. Kan lama pula video ni kan. Dia kena rehat 10 minit, 15 minit macam tu. Lepas tu kau susun lah kau punya cup ni. Yang ini aku timbang sebab aku nak bagi dia sama rata. Kau buat yang pertama dulu, tengok berapa gram dia pakai. Lepas tu baru kau buat yang lain. Kau ukur yang lain pula. Supaya ketebalan dia tu lebih kurang sama. Nanti kan ada satu tebal elok cantik je, satu lagi kau main nipis pula. Nipis tu sedap lah, dapat yang tebal gila tu. Lebih tepung daripada inti kan. And then apa lagi, kita masukkanlah inti tu ke dalam ni. Sebenarnya acuan ni aku salah beli, tebal sangat. Jadi sepatutnya aku punya resepi ni boleh dapat banyak lagi ni. Aku rasa dalam 24 ketul macam tu. Tapi sebabkan aku punya acuan salah, dapat 12 biji aja. Kau jangan terperanjat lah. Kau nampak aku lepihkan pakai periuk ni. Aku dah tak jumpa dah mana penekan aku semua selama dah tak jadi baker ni. Tak tahu dah mana pergi barang-barang aku gunakan je lah apa yang ada kat rumah kau tu. Janji dia jadi juga chicken pie. Begini rupanya teman-teman. Macam ni lah jadinya. Apa lagi kita nak tekan lah tepi-tepi dia. Kalau tak nanti kan tak cantik pula. Tak bersatu pula dia dengan bawah tu. Kau tekan pakai garfu je. Tak payah nak fancy Kau tekan keliling. Sebenarnya ada terlebih tu kena potong. Tapi aku tak nak. Suka hati akulah kan. Aku yang buat, bukan kau yang buat. Lepas kau dah tekan tepi-tepi tu pakai garfu, kita kena sapukan dia dengan telur. Ini telur campur minyak sikit, letak susu full cream sikit. Kau gaul-gaul, kau kocak. Kau sapu semuanya biar terkena semua. Baru dia cantik. Kalau tak bubuh minyak, dia tak berkilat. Kalau kau bubuh minyak, cantik lah dia. Kalau nak bubuh pewarna, tak payah pewarna beringat pakai telur aja. Lepas tu tengah-tengah ni kita bubuh lah sikit hiasan. Kau pakai mix herb ke apa-apa herb yang kau ada, kau letak lah. Lupa pula aku nak suruh kau panaskan oven ni. Oven tu suhu 180, panaskan siap-siap. Ni kau dah siap sapu, kau dah siap hias kan. Kita bakar 30 minit suhu 180 ya. Jeng. Siap. Sekejap je 30 minit aku. Time ni satu rumah wangi. Kau main sedap lagi, bau dia tak tahan kita. Dah siap chicken pie kita. Nanti korang cubalah buat ya. Okey, itu je lah untuk hari ni. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.